Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ada ruang sikit masa untuk exercise. Alhamdulillah dapat menghirup udara segar. Ni tengok berdiri dekat pokok buluh. Rakyat nampaknya kena kerak buluh, buat tabung macam zaman dulu-dulu, isi duit dalam tabung buluh. Sebab apa? Sebab semua barang naik, semua benda naik. Minyak pun sebenarnya macam-macam nak naik harga tu. Cuma dia buatlah turut 6 sen, tapi syaratnya kena tukar IC. Persoalan tukar IC ni kenapa? Bukankah rakyat Malaysia dah ada IC? Kata IC hari tu dah canggih, ada ciri-ciri keselamatan yang tinggi. Jadi kenapa perlu tukar IC ni? Maka dalam kepala ni banyak fikir. Yang pertama, tukar IC ni siapa yang akan buat? Bayangkanlah kalau ada 20 juta rakyat Malaysia yang nak memohon nak harga minyak murah tadi, katakan 20 juta, RM10 satu IC, jadi berapa? 20 darab 10, 200 juta. Oi, siapa dapat projek ni? Projek sampai dapat 200 juta senang-senang ke? Adakah ini cara untuk sifon duit, ataupun kita kata nak bagi duit kepada orang-orang tertentu? Itu satu persoalan. Satu persoalan lagi yang saya rasa agak legit juga. Adakah ini jalan untuk, ini soalan je lah, persoalan pemikiran saya lah, pemikiran saja, andaian, semua orang boleh buat andaian. Tapi sebab kenapa tiba-tiba nak buat IC ni? Adakah ia ke arah menuju pilihan raya ke-16? Adakah ke arah menuju pilihan raya 16? Mungkin ada orang asing yang cuba yang mungkin akan berlumba-lumba mendapatkan IC. Dah lah MM2H, Malaysia My Second Home, orang berlumba-lumba datang. Hari tu ramai orang yang datang tak keluar-keluar. Adakah buat IC ni adalah kerana nak menambah orang yang dapat IC, menambah bilangan orang yang dapat IC? Itu persoalan saja. Cuba renung-renungkan, fikir-fikirkan, adakah ini tujuan di sebalik gurauan apa dengan harga minyak turut 6 sen ni? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.